Kalau orang biasa kata Melayu boleh terbang, mungkin kita akan gelak. Kalau orang biasa kata Rom belajar bina kapal daripada Melayu, mungkin kita minta bukti. Tetapi apabila dakwaan seperti ini datang daripada seorang profesor universiti terkemuka antarabangsa, standard kita sepatutnya lebih tinggi atau kita kena rendahkan setaraf kedai kopi. Sahabat-sahabat, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia akhirnya mengesahkan bahawa perkhidmatan Dr. Solehah Yaakob sebagai kaki tangan akademik UIAA telah berakhir pada 27 April 2026. Beliau juga tidak lagi memegang jawatan sebagai profesor di universiti tersebut. Bahkan UIA menjelaskan bahawa Dr. Solehah tidak lagi dibenarkan menggunakan gelaran jawatan kuliah, pusat, institut, jabatan atau apa-apa bentuk afiliasi rasmi dengan UIA. Larangan itu termasuk penggunaannya dalam penerbitan, laporan media, iklan dan kandungan media sosial. Secara terus terang, saya sokong tindakan daripada UIA ini. Bahkan sebelum ini, saya sendiri sudah beberapa kali meminta UIA mengambil tindakan tegas terhadap Dr. Solehah. Bukan kerana saya ada masalah peribadi dengan beliau. Saya tak kenal pun beliau secara peribadi. Tetapi saya melihat isu ini sebagai isu integriti akademik dan tanggungjawab sebuah universiti terhadap nama yang dibawa oleh ahli akademiknya. Sebab apabila seseorang bercakap dengan gelaran profesor, masyarakat tidak mendengarnya sama seperti mereka mendengar sembang biasa di kedai kopi. Ada autoriti pada gelaran itu. Apatah lagi apabila di belakang nama itu ada nama sebuah universiti. Orang awam boleh menganggap bahawa apa yang disampaikan telah melalui disiplin penyelidikan, mempunyai sumber dan boleh dipertahankan secara akademik. Sebab itu saya rasa UIA perlu masuk campur. Dan sebenarnya UIA bukan tiba-tiba mengambil tindakan selepas satu kontroversi. Dalam isu dakwaan Rom Purba mempelajari teknologi pembinaan kapal daripada pelaut Melayu, UIA telah menubuhkan panel inquiry dalaman untuk meneliti kenyataan Dr. Solehah secara menyeluruh dan bebas. Menurut UIA, panel itu dibentuk untuk menilai isu yang berkaitan dengan integriti akademik. Jadi apabila UIA sendiri sudah menggunakan perkataan integriti akademik, kita kena faham bahawa isu ini sudah melepasi persoalan siapa suka dan siapa tak suka Dr. Solehah. Pun begitu, saya nak berlaku adil dalam satu perkara. Dr. Solehah mempertikaikan tindakan terhadap beliau. Beliau mendakwa beliau dipecat dalam tempoh 24 jam, tidak diberikan peluang untuk membuat rayuan dan sekarang mahu membawa perkara tersebut ke Mahkamah Perusahaan. Beliau juga mendakwa UIA menawarkan pampasan bersamaan 6 bulan gaji, tetapi beliau menolaknya. Itu adalah versi Dr. Solehah. Setakat kenyataan rasmi yang kita ada, UIA mengesahkan perkhidmatan beliau berakhir pada 27 April dan beliau tidak lagi mempunyai kaitan rasmi dengan universiti tersebut. Kalau kahwin, kita kata ini adalah kahwin talak 3. UIA juga menyatakan penjelasan ini dibuat untuk mengelakkan kekeliruan serta menjaga integriti dan kedudukan akademik universiti. Jadi saya tak mahu mendahului proses Mahkamah Perusahaan. Kalau Dr. Solehah mengatakan proses pemecatan itu tidak adil, itu hak beliau untuk mencabar melalui saluran yang tersedia. Tetapi itu satu persoalan. Persoalan sama ada UIA mempunyai tanggungjawab menjaga standard akademiknya adalah persoalan yang lebih utama. Kerana isu yang kita sedang bahaskan bukan sekadar seorang profesor mengemukakan pandangan yang berbeza daripada orang ramai. Persoalannya ialah apakah dakwaan-dakwaan besar yang dikemukakan itu benar-benar boleh dipertahankan mengikut disiplin ilmu. Dan yang mempertikaikannya bukan lagi orang awam sahaja. Ahli sejarah sendiri sudah masuk dan bertanya tentang sumber, metodologi dan bagaimana kesimpulan-kesimpulan itu dibuat. Sahabat-sahabat, sekarang kita masuk kepada persoalan yang lebih menarik. Benarkah masalah Dr. Solehah ini hanya disebabkan orang ramai tak boleh menerima pandangan baru? Sebab Dr. Solehah sendiri mempertahankan dakwaan bahawa orang Rom belajar teknologi pembinaan kapal daripada orang Melayu. Beliau menjelaskan bahawa perkara itu adalah hipotesis yang dibina melalui pembacaan sumber-sumber Arab klasik. Daripada sudut disiplin ilmu, kita memang akan tergelak sikitlah. Tapi kita tetap kena tanya secara akademik, apa sumber dia? Bagaimana sumber itu dinilai? Dan paling penting, adakah sumber tersebut benar-benar membuktikan bahawa orang Rom belajar membuat kapal daripada orang Melayu? Sebab hipotesis bukan bermaksud kita bebas membuat apa sahaja kesimpulan. Hipotesis juga kena diuji. Dan di sinilah kritikan ahli sejarah seperti Dr. Sahul Hamid
Hamid sangat penting untuk kita pertimbangkan. Dr. Sahul bukan sekadar netizen yang masuk ke ruang komen Facebook. Beliau adalah ahli akademik Jabatan Sejarah di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Beliau mempunyai PhD dalam bidang sejarah dari University of Sydney dan kepakarannya termasuk sejarah Asia Tenggara. Jadi apabila orang dalam bidang sejarah sendiri mempertikaikan metodologi yang digunakan, kita kena dengar apa masalah yang mereka bangkitkan. Sebelum isu kapal Rom pun, Dr. Sahul telah mengkritik dakwaan Dr. Solehah berkaitan orang Melayu dahulu mempunyai kemampuan untuk terbang dan mengajarkan kemahiran itu kepada orang Cina. Kata Dr. Sahul, history must be based on source that can be cross-verified. Sejarah mesti berdasarkan sumber yang boleh dibuat semakan silang. Ini poin yang sangat penting. Bukan bermaksud semua cerita lama mesti kita buang. Mitos, legenda dan cerita masyarakat juga boleh menjadi bahan yang dikaji. Tetapi kita tak boleh ambil sebuah cerita kemudian terus mengangkat semua kandungannya sebagai peristiwa sejarah yang benar-benar berlaku. Sebab sejarah mempunyai disiplin. Sumber kena dinilai, sumber kena dibandingkan, kesimpulan pula tidak boleh pergi lebih jauh daripada apa yang sebenarnya dibuktikan oleh sumber berkenaan. Dr. Sahul sampai menggunakan istilah pseudo history, iaitu sejarah palsu yang dibina daripada cerita dan imajinasi. Menggunakan bahan yang tidak boleh dipercayai kemudian menghasilkan kesimpulan tanpa kemahiran yang diperlukan untuk menilai maklumat tersebut. Ini bukan kritikan kecil sebab yang dipersoalkan bukan semata-mata kesimpulan Dr. Solehah. Yang dipersoalkan ialah bagaimana kesimpulan sejarah itu dibina. Dan Dr. Sahul bukan seorang saja. Profesor Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Ya'far juga memberikan satu penjelasan yang saya rasa sangat adil. Beliau tidak menafikan kehebatan orang Melayu. Beliau mengakui memang ada hubungan orang Melayu dengan China purba, termasuk perdagangan dan pembinaan kapal. Tetapi dalam isu Melayu boleh terbang, beliau menjelaskan bahawa ia merujuk kepada gerakan-gerakan seperti tendangan terbang dalam pencak silat yang pernah dipersembahkan. Bukannya manusia Melayu benar-benar boleh terbang di udara. Nampak tak perbezaannya? Kita boleh mempertahankan sejarah Melayu tanpa perlu memperbesarkan cerita melebihi apa yang sumber boleh buktikan. Bahkan dalam isu kapal Rom ini, Persatuan Mahasiswa Sejarah UPSI pernah menawarkan satu jalan yang sangat baik. Mereka menjemput Dr. Solehah untuk duduk dalam satu perbincangan ilmiah bersama Dr. Sahul dan Profesor Madya Dr. Nazirah Lee. Tujuannya disebut dengan jelas, bukan nak cari salah sesiapa. Mereka mahu dakwaan itu dibentangkan dan diwacanakan secara terbuka serta ilmiah. Pada saya, inilah medan yang sepatutnya. Kalau kita kata Rom belajar bina kapal daripada Melayu, bawalah sumber. Kalau orang pertikaikan sumber itu, jawab. Kalau ahli sejarah kata metodologi itu bermasalah, tunjukkan di mana mereka salah. Kerana ilmu tak menjadi benar hanya kerana orang yang menyebutnya ada gelaran profesor. Dan ilmu juga tak menjadi salah hanya kerana satu Malaysia gelakkan dia. Bukti yang akan menentukan. Sebab itu, saya tak setuju kalau isu Dr. Solehah ini dikecilkan seolah-olah beliau cuma menjadi mangsa netizen yang suka mengejek. Sudah ahli di dalam bidangnya, di dalam bidang sejarah, bangun mempertikaikan kaedah, sumber dan kesimpulan yang dibuat. Malah ruang untuk berbahas secara ilmiah juga pernah cuba dibuka. Jadi selepas semua ini, kita kena tanya satu soalan yang lebih besar. Dalam Islam sendiri, apakah kita bebas menyampaikan sesuatu hanya kerana kita pernah membaca sesuatu dalam sebuah sumber? Atau agama sendiri sebenarnya mengajar satu disiplin yang jauh lebih ketat apabila kita bercakap tentang sesuatu yang kita dakwa sebagai ilmu. Sahabat-sahabat, sebenarnya disiplin yang kita bincang ini bukanlah asing dalam Islam. Kita mungkin tak belajar metodologi sejarah secara khusus. Kita mungkin tak tahu bagaimana ahli sejarah melakukan semakan silang terhadap sumber. Tetapi agama kita sejak awal lagi sudah mendidik satu prinsip yang sangat besar. Jangan bercakap melebihi apa yang kita tahu. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Janganlah engkau sebut apa yang kamu tidak ada pengetahuan berkaitan tentangnya. Kerana pendengaran, penglihatan dan jantung hati kamu semuanya akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Surah Al-Isra ayat 36. Sebab itu masalahnya bukan pada seseorang yang menghasilkan hipotesis. Dalam dunia akademik, hipotesis memang boleh dibuat. Bahkan ilmu berkembang apabila ada orang yang berani bertanya dan mengemukakan kemungkinan yang orang sebelumnya tidak fikirkan. Tetapi apabila hipotesis itu mula disebut kepada masyarakat sebagai satu dakwaan sejarah, kita kena tahu di mana sempadannya. Ada beza antara kita berkata, saya menemui sumber yang menyebabkan saya mengemukakan kemungkinan-kemungkinan ini, dengan kita berkata,
Orang Rom belajar buat kapal daripada orang Melayu. Yang pertama tadi membuka ruang penelitian. Manakala yang kedua pula membawa satu kesimpulan. Jadi soalan kita mudah sahaja. Apakah bukti yang ada memang cukup untuk membawa kita sejauh itu membuat kesimpulan? Kalau cukup, kena bawakan. Kalau belum cukup, sebut belum cukup. Tak jatuh maruah seorang profesor kalau dia kata ini masih hipotesis dan belum dapat dibuktikan. Bahkan pada saya itulah sifat orang berilmu. Tidaklah dia kata siapa nak percaya, percayalah. Itu tidak akademik. Dia tahu apa yang dia tahu bagi orang ahli akademik. Dan dia juga tahu di mana sempadan perkara yang dia belum tahu. Sahabat-sahabat, Nabi Muhammad SAW memberikan satu peringatan yang sangat menarik. Baginda bersabda, "Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'." Cukuplah seseorang itu dianggap berdusta apabila dia menceritakan setiap perkara yang didengar. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam mukadimah kitab Sahih Muslim. Hadis ini bukan bermaksud Dr. Salehah seorang pembohong, pendusta, penipu. Saya tak kata begitu. Tetapi hadis ini mengajar satu disiplin yang sangat penting. Bukan semua yang kita dengar boleh kita ceritakan. Bukan semua yang kita baca boleh kita jadikan ia sebagai fakta. Dan bukan semua yang ada dalam kitab atau sumber lama terus membuktikan kesimpulan yang kita mahu buat. Sebab sumber itu sendiri kena difahami. Apa sebenarnya yang penulis itu kata? Bila dia tulis, daripada mana yang dia dapat maklumat berkenaan? Dan adakah kenyataan dalam sumber itu memang membawa kepada kesimpulan yang kita buat? Betul tak apa yang dia kata? Kalau orang awam pun Nabi ajar supaya jangan cerita semua yang dia dengar, apatah lagi orang yang membawa gelaran profesor. Semakin tinggi autoriti seseorang, semakin besar kesan kata-katanya kepada masyarakat. Sebab orang akan percaya, orang akan petik, media akan tulis, anak-anak muda akan membaca kenyataan kita. Dan selepas beberapa tahun, benda yang asalnya cuma satu kemungkinan boleh berubah menjadi fakta sejarah hanya kerana ia sudah diulang beberapa kali. Sebab itu, kebebasan akademik sangat penting. Tetapi kebebasan akademik bukan kebebasan daripada kritikan. Kalau seorang profesor mengemukakan teori baru, profesor lain mesti boleh kritiknya. Ahli sejarah boleh minta sumber. Universiti boleh bertanya tentang metodologi yang digunakan. Dan kalau dakwaan itu boleh dipertahankan, pertahankan dengan ilmu. Itulah dunia akademik. Bukan apabila orang tanya bukti, kita kata orang serang kita. Nak percaya, percaya, tak percaya sudah. Bukan apabila metodologi dipertikaikan, kita kata orang tak boleh menerima pandangan baru. Kerana pandangan baru tidak menjadi benar hanya kerana ia baru saja. Pandangan lama juga tidak menjadi benar hanya kerana sudah lama orang percaya. Kedua-duanya kena kembali kepada bukti. Sahabat-sahabat, sebab tu saya melihat tindakan UIA dalam isu ini bukan sekadar isu Dr. Salehah. Ia menghantar satu mesej yang lebih besar. Universiti bukan hanya tempat orang mendapat gelaran. Universiti adalah tempat ilmu dibina dengan disiplin. Dan kalau nama sebuah universiti memberikan autoriti kepada seseorang untuk bercakap kepada masyarakat, universiti juga mempunyai tanggungjawab menjaga nilai autoriti itu. Kalau tidak, akhirnya masyarakat tidak tahu lagi beza antara kajian dengan andaian, antara hipotesis dengan fakta, dan antara sejarah dengan cerita. Sahabat-sahabat, masalah seperti ini sebenarnya sangat dekat dengan sejarah agama kita sendiri. Kita semua sayangkan Nabi Muhammad SAW. Sebab sayang Nabi, kita suka dengar kisah Nabi. Masalahnya, tidak semua cerita yang disandarkan kepada kehidupan Nabi Muhammad SAW mempunyai kekuatan yang sama. Ada kisah yang mempunyai sandaran yang kuat, ada yang diperselisihi, ada yang lemah, dan ada juga cerita yang menjadi popular kerana diceritakan berulang-ulang kali sehingga orang menyangka ia memang benar-benar berlaku. Sebab itu, membaca sirah Nabi bukan sekadar membaca sebuah cerita tentang manusia yang hidup 1400 tahun yang dahulu. Kita sedang membaca sejarah seorang Rasul. Kita nak tahu bagaimana baginda hidup, bagaimana baginda berdakwah, bagaimana baginda berhadapan dengan musuh, bagaimana baginda membina masyarakat, dan bagaimana semua peristiwa itu sampai kepada kita pada hari ini. Sebab itu, saya nak ajak sahabat-sahabat membaca satu buku yang cukup bermanfaat. Buku Sirah Nabi Ar-Rahiq Al-Makhtum. Bukan sekadar untuk tahu cerita Nabi dari lahir sehingga wafat, tetapi supaya kita belajar melihat sejarah dengan ilmu. Apabila kita membaca sesuatu peristiwa, kita belajar bertanya, dari mana kisah ini datang? Apakah sandarannya? Bagaimana para penulis sirah merekodkannya? Dan sejauh mana kita boleh menjadikan kisah itu sebagai sesuatu yang benar-benar berlaku? Inilah budaya ilmu yang kita perlukan. Bukan membuang sejarah bangsa kita, bukan juga merendahkan pencapaian orang kita, tetapi kita nak generasi kita bangga dengan sejarah yang boleh dipertahankan. Sama juga apabila kita mencintai Nabi Muhammad SAW, kita tak perlukan cerita yang direka-reka untuk menjadikan
menunjukkan Nabi Muhammad SAW sebagai hebat. Baginda memang hebat dengan sejarah yang benar. Jadi sahabat-sahabat, dapatkan buku Sirah Nabi Ar-Rahiqul Maktum, baca bersama dengan keluarga, kenalkan kepada anak-anak kita kepada perjalanan hidup Rasulullah SAW melalui pembacaan yang tersusun. Kerana kalau kita mahu membina generasi yang tidak mudah menerima semua cerita yang kita dengar, kita sendiri kena mulakan dengan membina budaya membaca. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.